Assalamualaikum korang, apa khabar? Cuma balik daripada pasar. Lotus beli barang, beli ayam. So nak kemas ayam dulu. Lepas tu pergi pasar beli ikan. Itulah hari ni cuti. Ajak suami Siti pergi pasar hari Selasa tak pernah pergi pun. Ya hari ni Siti pergi. Nak kemas dulu. Lepas tu nak masak. Tengok. Alhamdulillah, ikan tongkol 2, ikan kembung, ayam 4 ekor. Ikan pari Siti nak masak sekejap lagi. Suami Siti minta asam pedas ikan pari. Tapi Siti ada beli sekelai ikan mayung, campur je lah sekali. Alhamdulillah. Okay, ni Siti nak nak siang ikan pari. Harap sedap lah ikan pari ni. Dia pun okey. Besar. Tengok, besar kan? Dia siang. Dah. Hari tu beli ikan pari. Asam pedas. Tapi tak sedap. Asam pedas neceh. Tak baik. Tu macam lah kita masak sedap kan? Dia macam banyak sangat kan? Basuh dululah kan? Iya. Kenapa? Nak apa? Tab, hari ni sekolah tak? Hari ni sekolah tak awak? Tapi Siti suka juga ikan pari goreng buat sambal. Mak Siti ajar masak ikan pari sambal. Umi ambil Yusof bukan bermakna Umi kena bagi Yusof tab. Macam mana tu? Umi memang ambil Yusof tapi tak bermakna Umi ambil Yusof, Umi kena buat tab. Tengok dia nak tab. Pandai budak ni. Tadi ambil dia kat rumah. Kita orang ni bila ada rindu. Bila ada bergaduh. Tak ada rindu. Bantai je lah kan potong. Ni nak cepat sebab nak ambil mak. Lepas tu nak pergi Lotus. Dia nak tab. Jadi dia minta kat Siti. Siti nak simpan sikit lah. Nak buat goreng. Banyak ni. Rasanya tadi sikit. Tengoklah tu budak ni. Tak sekolah. Ni budak-budak ni bising. Ikan mayung ni. Tapi Siti ambil sikit je. Sebab dia besar kan. Sedap. Siti suka ikan mayung. Tapi suami Siti tak makan. Siti ni ikan sungai semua dia tak makan. Siti ikan sungai semua makan. Kecuali ikan keli. Tahukan sikit dengan asam jawa. Sikit. Dia terendam. Nak goreng ayam untuk budak-budak. Yang ni Siti ambil garam, Siti lumurkan garam je dulu. Dah melalak dah si usut tu. Nak goreng ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Siti nak buat renca asam pedas ikan. Kalau asam pedas ayam, Siti tak pakai lada hidup. Kalau dia besar. Ya. Inilah buat kerja yang Umi habis sudah tu.
bawang putih, bawah dah. Lalu masuk je lah apa bawang merah, bawang besar. Letak sini. Letak tepi ni sayang. Terima kasih. Basuh tangan, basuh tangan. Awak buang sampah dulu lah tu. Tepi-tepi tu semua pergi buang. Lepas tu kau jauh. Kau jauh. Lepas tu kita masukkan sikit kunyit. Siti masukkan apa ni? Yang Siti blender tadi tu. Tumis dulu. Bubur serai. Panas sekarang ni kan? Aduh, dengar gurau tapi tak tahulah hujan ke tak tu. Cuaca mendung. Baju dah sidai dah? Guys. Ni dah pecah minyak. Kita masukkan lada kering yang dah blender. Sudu bantailah berapa-berapa ya. Situ akan sikit air. Cari Siti lah bawa asam pedas ikan. Ni Abah Siti aja. Abah Siti ni kalau masak cerewet. Nanti dia akan bagi 10 ha, 5 ha, 20 ha. Tak adalah 20 ha. Tapi kalau masak dapat 5 ha tu kira sedap lah tu. Dia letak apa ni? Lada hitam, pisah sikit. Ayam dah tinggal sikit lah. Kalau rumah Siti, ayam goreng kunyit laku. Ayam goreng tepung kurang. Macam tu. Okay, dia dah keluar minyak. Ni dah Siti dah tengah berkali-kali kan. Ni Siti dah masukkan. Campari, tamayo, satukan. Okay. Kita sebati dulu. Okay. Air. Masukkan air asam. Mesti masukkan daun sem. Bunga kantan tak ada. Masukkan apa yang ada je lah. Okay, kita masukkan serut perasa. Dah siap. Satu dah siap, tinggal dimidih saja. Okay. Ya, ayam goreng. Orang ajar kan, set lemak siput ni tak payah letak ni, tapi Siti nak tumis. Okay, Siti nak tumis. Ni pun Siti letak kunyit dengan cili api je. Tu Siti letak asam keping. Letak serai. Okay, Siti masukkan apa ni namanya, siput.
Tu Siti bubur sebut perasa. Wah dia tak nak banyak-banyak, sikit je. Dan dia masukkan santan. Kita letak daun kunyit sikit. Jiran Siti cakap kan, kalau santan kotak ni, dia memang susah pecah minyak. Ni Siti nak masak apa? Goreng telur dulu, kamu masak sayur. Kalau Siti goreng telur, Siti memang tak bubuh apa-apa, kosong je. Itu je. Dah, semua dah. Tinggal masak sayur. Siap. Masukkan bawang putih, bawang merah, lada besar, hijau. Masukkan toge. Masukkan serbuk perasa. Masukkan sikit je. Masukkan tahu. Ambil untuk makan, cakap. Jumpa makan. So, nak makan kan? So, hari ni lauk dia tak ada. Dia makan telur je. Telur goreng. Sekejap lauk untuk ni pinggan untuk Abi. Telur goreng Isa suka. Ya ke? Yalah tadi dekat rumah Mbak. Mbah makan telur goreng. Sudu dia mana ya, Yin? Ini tahu ya. Ni telur. So, Aku nak ajar kau. Bukan semua benda yang kau sedap kau dapat. Makan. makan. Jumpa makan. Jangan lupa tau. Jangan lupa tahu. Subscribe. Subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum.